Weh Akmal, kita dah nak habis belajar dah tu. Rasa sekejap je kan. Aku rasa macam semula kita masuk uni. Tapi Kamal, boleh tak kau janji dengan aku satu benda? Boleh. Apa dia? Aku nak kau janji dengan aku, bila kau dah berjaya nanti, kau tarik aku sekali. Lah, aku ingat apa benda dah tadi. Kau jadi sorry. Nanti bila dah berjaya aku tarik kau sekali. Okey, gerak lu. Lelok balik. Elok. Okay. Sorry bang. Rif, lama siang tak jumpa kau. Kau Macam mana siang? Buat apa? Aku macam ni lah Mal, kerja sendiri je. Kau ingat tak kau ada suruh aku janji dulu tu? Kenapa? Aku ada something nak offer dengan kau ni, Rif. Apa dia Mal? Kau ada dengar tak pasal projek stadium baru dekat area bangsa tu? Jom, kau masuk kerja anda aku. Tu bukan projek anda kerajaan ke? Macam mana kau boleh dapat projek tu Mal? Aku dapat projek ni dengan Datuk Mukris. Aku memang selalu tolong dia buat masuk kerja asing tanpa permit. Mal, ni dah kira rasuah lah ni. Memang aku suruh kau tolong aku, tapi bukan dengan cara macam ni. Rif, ni je cara kau nak survive zaman sekarang ni. Kau stop lah buat kerja-kerja kotor macam ni. Kau tahu kan benda ni langgar undang-undang negara? Ikut kau lah. Kau nak accept tidak offer aku ni. Aku dah banyak lagi yang nak settle. Gerak lu. Datuk. Sorry, sangat baik. So, macam mana Datuk? Jadi ke projek baru tu? Tapi dia kawan saya tuan. Kawan? Kau lupa ke? Apa ikrar kau? Datuk Mukris dan Akmal Farhan, kamu berdua ditahan atas tuduhan merasuah. Korang semua ni kenapa? Kau tak kenal aku siapa? Kau ada bukti ke tuduhan korang ni? Maaf Datuk. Saya ada bukti. Arif, apa sebab kau buat aku macam ni? Aku buat macam ni sebab aku sayangkan kau, Mal. Aku tak nak kau teruskan hidup macam ni lagi. Dah. Tahan dia orang. Ramai kat sini. Kalau aku lambat ni, habis aku. Aku kena cepat. Kau berangan boleh lah. Benda